Adik nama? Asif. Daripada mana? Melaka. Salah adik. So. Dengan Bibos. Dek dapat sikit. Ini kira pula. Kira kali pertama dia datang sini. Iya, kali pertama. Perasaannya macam mana? Akak dengan Bibos. Datang. Terpuja. Seronok lah, ada pelbagai koleksi, ada pelbagai pilihan. Ada bagi harga. Dalam banyak-banyak set, dalam banyak-banyak perabot, kenapa pilih Jati dan pilih set dan Bibos dengan akak ni dulu? Dek. Dek. Sebab minat Jati. Dek Alhamdulillah. belakang sikit. Belakang sikit. Dah berapa Belakang. lama ni kenal Bossy Jen? Lagi. Berapa lama Belakang kenal lagi. Bossy Jen? Sikit. Dalam Facebook. Okey. Dalam TikTok. Oh, dalam TikTok. Karakter yang paling suka dekat Bossy Jen ni karakter yang macam mana? Friendly, mesra. So, Yang membuatkan kita orang Tertarik. tertarik lah untuk datang ke Datang sini. tengok. Alhamdulillah. Tapi memang puncanya nak datang siapa ni sebenarnya yang ajak ni? Ah, Siapa sebenarnya? Bibos. Bibos. Ni. Lama lah. Ni punca dia. Okey, kata-kata untuk orang dekat luar sana pasal kehidupan lah. Kita minta sedikit nasihat. Nasihat tentang kehidupan yang Bibos boleh share. Tanya cikgu lah. Okey, Dia jawab cikgu. Ataupun pernah terima apa-apa nasihat yang sampai sekarang tak pernah dilupakan ke? Boleh sampai boleh sharekan? Kewangan ke kehidupan? Apa-apa lah. Apa-apa. Saya ni haus akan nasihat. Lagi-lagi saya orang muda kan. Apa yang dia jawab? Tak terfikir lah adik. Quotes. Adik, Jen ni mesti ada quotes yang adik pegang. Saya adik. Mungkin tips kewangan ke Bibos? Macam mana boleh beli yelah. sen? Belanja ikut kemampuan. Itu je lah. Belajar ikut InsyaAllah. kemampuan. Kira kalau macam dah ada something yang nak tu, maksudnya memang dah ada Menyimpan punya, menyimpan, menabung, Baru beli. baru beli. Ya betul. Lagi ada apa-apa pesanan untuk orang Melaka kat luar sana ke? Ada Datanglah beramai-ramai. Dekat mana ni? Ke Gudang. Gudang. Bos Ijan. So.